tahun ni terlalu banyak. Tetapi saya nak katakan beginilah ya. Kalau Apa yang banyak tu? Okey, banyak. Okey, emas. Malaysia Airlines catat untung bersih 766 juta kali pertama sejak 2010. Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 33%, 47.86 bilion. FGV pulih daripada kerugian dan mencatat untung bersih ya 86 juta. Keuntungan separuh tahun TH Plantation melonjak 62%. Nak lagi, Sime Darby untung bersih 2 kali ganda 3.3 bilion. Pendapatan Kuak melonjak 36 kali ganda iaitu 9.7 bilion. Okey, baik. Saya nak kata beginilah, ini adalah yang saya sebut prestasi cemerlang GLC untuk tahun kedua 2024. Okey, baik. Biar saya ambil nafas sekejap. Sekarang ini, banyak yang tertinggi, terbanyak, pertama kali dan sebagainya yang telah dicapai oleh kerajaan hari ini. Result negara hampir mencapai tertinggi dalam sejarah, saya lupa berapa. Cuma kalau kita tengok, banyak syarikat-syarikat pelaburan yang telah masuk ke Malaysia yang sebenarnya berminat untuk melabur secara besar-besaran. Kita owner pam 10 bilion di Malaysia. Bayangkan harga getah naik 4 hingga 5 ringgit. Dulu zaman Perikatan Nasional hanya 2 ringgit lebih saja. Apple Store kali pertama dibuka di Malaysia. Rapid Rail, lakar sejarah 1 juta pengguna tahu dalam satu hari. Dan kita tahu Malaysia, Google labur berapa? 10 bilion. Tak silap saya, betulkan saya kalau saya silap. Bursa saham Malaysia tak pernah FBM KLCI tertinggi dalam sejarah. Sekejap, saya nak accept. Okay? Dan ekonomi Malaysia berkembang. Dan tahun lepas, 2.9 trilion. Tak silap saya. Betulkan saya kalau saya silap. 29 ke 2.9 trilion? Saya rasa 2.9 trilion pelaburan masuk. Okay? Jadi... Berapa? 2.9 trilion, betul Kat bawah 2.9 trilion apa? Pelaburan masuk. Itu bukan pelaburan yang ni. Tak apa. Biar saya habiskan dulu. Okay? Jadi nanti abang counter lah saya balik. Biar saya habiskan. Baik. Jadi bang, banyak lagi lah prestasi kukuh, saham tempatan dan sebagainya. Bursa Malaysia Market Capitalization hit 2 trillion for the first time ever. Ini kata DH. Dan kalau kita tengok kenaikan gaji penjawat awam, yang baru ni dah 12 tahun tidak naik. Nilai perdagangan, sorry. Nilai perdagangan. Dan kita ada Perdana Menteri yang satu-satunya tak ambil gaji tapi paling kuat bekerja. Maknanya apa? Maknanya ini adalah juga satu pencapaian. Kalau anda nak katakan ini adalah satu penipuan, dia tak sakau duit rakyat. Dia tak ambil tanah rakyat. Dia tu rela menyewa daripada dia duduk Seri Perdana, dijadikan Seri Perdana itu sebagai satu pusat ilmu. Tak bagus lagi ke Perdana Menteri kita ni. Pembelian equity di Big SKL tertinggi sejak 2018 bang. Harga minyak mentah kelapa sawit tertinggi dalam sejarah 12 tahun. Tapi harga minyak sawit turun. Masa zaman Perikatan Nasional hampir RM50 untuk 5 kilo. Rakyat dipaksa beli sebab tak ada minyak paket. Tak ada minyak yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Yang ada 5 kilo sahaja. Itu pun mahal nak mati, saya nak beritahu. Dan kerajaan pertama dalam sejarah yang ada 2 timbalan Perdana Menteri. Dulu Sabah dan Sarawak dipandang sepi. Tak pernah ada timbalan Perdana Menteri diletakkan untuk menjaga kepentingan Sabah dan Sarawak. Bermakna setiap negeri di Malaysia ini diambil berat oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. MA63, 7 daripada 11 sudah dilaksanakan. Dan tertinggi di dunia dalam sejarah negara dalam Global Islamic Fintech. FDI pelaburan masuk tertinggi dalam sejarah seperti yang saya katakan 2.9 trilion nilai dagangan itu. Dan apa lagi? Inflasi kita. Daripada segi inflasi tak pernah lebih daripada 2%. Kan LHDN capai kutipan tertinggi dalam sejarah sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim kata buru siapa saja yang kau nak buru. Bonus penjawat awam tak pernah satu kerajaan bagi RM2,000 kepada penjawat awam. Ada tak orang lain bagi RM2,000 bonus penjawat awam? Tak, Anwar Ibrahim sahaja. Dan bayangkan Malaysia telah jadi tempat persaraan ke-8 terbaik di dunia. Kan? Okey, jadi kalau kita tengok banyak lagi lah EPF catat kenaikan keuntungan lebihan 33% daripada zaman Perikatan Nasional. Result antarabangsa bank negara tadi yang saya sebut tu. Okey, boleh saya mencelah? 119 bilion.
Kan? Dan sekarang ni kita ada Perdana Menteri yang betul-betul balon di depan muka Presiden US pertama kali dalam sejarah. Tak pernah lagi orang berani seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, bang. Pertama kali dalam sejarah juga, bang, saya nak beritahu, driver bas sekolah, teksi dan lain-lain ada perkeso yang ditanggung oleh kerajaan. Silakan. Alright. Jadi maksud yang ni kata ekonomi kita berada dalam keadaan yang baik. Betul? Kita di landasan yang tepat. Landasan yang tepat. Ya, Kalau ekonomi kita berada dalam kejap. Cuba jawab. Okey. Kalau you kata ekonomi kita dengan penceritaan you tadilah, dengan you kata 2.8 trilion ke 2.9 trilion. Saya nak bagi tahu dekat yang ni, okey. You kena faham apa itu nilai dagangan. Okey. Ianya berbeza dengan pelaburan. Okey, FDI, Foreign Direct Investment ataupun internal investment adalah perkara yang berbeza nilai dagangan. Nilai dagangan ini import dengan ekspor. Okey. Import. Katakanlah kalau kita mengimport barangan daripada luar negara, that means aliran tunai kita keluar. You faham tak? Dan kalau kita export out, that means ada aliran masuk ke dalam negara. Tetapi perbezaan itu tidak banyak. Hanya tak sampai pun 10 bilion. So itu adalah nilai dagangan, import export, bukannya pelaburan. Itu you kena faham, satu. Nombor dua, berbalik kepada FDI tadi. FDI tadi pun sama juga saya cakap dengan you. Okay? FDI pada first quarter hanya 5 bilion dia tahun lepas. Second quarter hanya 9 point something.